Tengok asir sini pula belakang sahabat Oh, tapi air kawasan ni dalam ni. Dalam tu. Dalam. Tengok gaya dalam. Hilang pucuk jala. Pucuk jala hilang maknanya dalam kawasan ni. Air pun dah ke bawah tu nampak macam tenang tapi bawah tak tahu lah. Ada? Ada buih? Tomai ke? Macam ada tomai. Berbuih kat sana? Berkuat Boleh jalan turun. Berkuat apa? Kita bagi pro rider lah turun. Dalam? Ke tak dalam? Terapung-rapung tak lihat selang. Nak bagi tahu air lajunya. Tak ada rapat. Tak ada rapat bawah. Patut berbuih. Tapi air kalau sahabat tengok air. Ambil laju. Ini usaha mencari rezeki kawasan sungai ni. Sungai ni rahsia. Saya tak perlu cerita takut pun mau mari pakai gedah gitu bahaya. Ya. Tapi sana tinggal ikan. Ya. Tinggal dalam sungai. Ada sungai. Oish. Kuat belakang ni. Kuat Hati-hati. Licin. Pada mana tu? Kuat menggelepur Nampak gaya macam kuat menggelepur. Menarik-narik Nampak menarik-narik ni. Okey bang. Mana? Tunggu. Betul. Dekat jalan lain. Menarik ni. Tu dia. Aduh. Alhamdulillah. Ada seekor. Alhamdulillah. Buang buruk dah. Alhamdulillah buang buruk dah. Buang buruk. Alhamdulillah. Akhirnya. Lepas ni jumpa tempat dia ni. Biasa ada bunyi air kuat sangat tak bunyi tau. Oh, selam pula sini. Ni. Betul-betul patin sungai betul lah. Oh. Alhamdulillah. Dah dapat kelah Oh. Saya tak nak jual kat orang. Tak nak jual? Lepas tu? Nak makan. Makan. Ikan belah? Tak nak belah, nak makan. Nak makan? Kita singgah ke kedai terus Allah. Allah. Allah.